amboi, penonton tengok tu Fiza ni nampak gembira hari ni. Ada apa-apa istimewa tak? Hari ini kan sudah masuk hari ke-15 kita berpuasa. Satu pencapaian bagi kita semua. Terutama sekali untuk adik-adik kecil di luar sana yang tahun ini baru berjinak-jinak untuk berpuasa. Syabas ya adik-adik. Yeay, syabas. Tidak sangka kan masa bergerak begitu cepat sekali. Zoom. Menghilang begitu saja. Ada yang sudah mula rasa, cepatnya masa berlalu. Dan ada juga yang mungkin mula rasa penat sedikit. Biasalah Suzairi, bila Ramadan masuk pertengahan, rutin semakin mencabar. Kerja, rumah, anak-anak, semuanya berjalan serentak. Ibu bapa di luar sana mesti rasa yang sama kan? Bercakap tentang realiti ibu bapa di pertengahan Ramadan. Persoalannya, bagaimana kita urus masa dengan lebih bijak tanpa rasa tertekan? Dalam segmen Sembang, kita kongsikan tip bagaimana ibu bapa boleh mengimbangi tanggungjawab harian sambil memastikan Ramadan ini memberi impaknya lebih bermakna kepada keluarga. Sempena Ramadan, apakah yang menjadi fokus bagi ibu bapa yang bekerja dengan masa dan tenaga yang terhad untuk diri sendiri dan keluarga? Hari ini kita akan berbincang dengan Encik Muhammad Khair Muhammad Nur tentang topik ini ya. Sebenarnya kan Encik Khair, topik ini sangat dekat tahu dengan hati saya sebab saya ini seorang ibu yang bekerja, suami saya pun bekerja, anak kita masih kecil-kecil kan. Dan bila kita cakap pasal susun jadual ni pada bulan Ramadan ni kan, apakah keutamaannya yang selalunya dipilih oleh ibu bapa? Pertama sekali terima kasihlah kerana mengundang saya ke sini. Dan topik ini memang penting. Bila tiba bulan Ramadan tu sebenarnya banyak perkara-perkara yang kita tak buat sepanjang 11 bulan sebelum itu kita akan buat pada bulan Ramadan. Jadi bila kita cakap tentang keutamaan tertentu tu, saya rasa dalam Ramadan ni pertama sekali, Ramadan ni sebenarnya kalau kita lihat, walaupun nampak macam sibuk gitu macam benda kita buat kan, tapi ini satu bulan yang mana sebenarnya kita boleh buat macam chill lah sikit kan. Dia macam untuk kita reflect lah sebenarnya. Betul. Walaupun sibuk. Apa sibuknya itu sampai ianya boleh merubah keutamaan pun. Apa sibuknya? Pertama sibuk bangun pagi nak sahur. Kan? Dan saya tahu ada setengah orang dia bangun pagi pukul 3 dah bangun pagi, ada pukul 4. Yalah, seperti ibu-ibu kan masa Ya, kita betul, nak siapkan. Ada orang pula memang saya tahu bangun lewat sikit kerana dia nak ngam-ngam subuh-subuh, imsak habis. Ada pula memang nak awal-awal habis supaya lepas tu dia boleh buat ibadah lain. Jadi keutamaan bagi para ibu adalah pastikan untuk juadah untuk sahur tu siap. Kemudian selepas itu kalau kita lihat sebelah malamnya pula maghrib tu dah nak buka. Biasa kita orang Singapura ni makan pukul apa? Adakah makan maghrib tak kan? Tak. Kadang-kadang lambat pula kan? Lambat pula tu. Ada lepas maghrib pukul 8 sebagainya kan. Jadi itu pun satu perkara bermakna nak kena siapkan juadah untuk berbuka. Itu pun satu keutamaan. Kerana kalau kita lihat sebenarnya Ramadan ni satu peluang untuk kita rebut supaya semua dalam keluarga kita dipaksa. Dipaksa Untuk duduk makan bersama. Betul. Kan cantik. Kemudian kalau kita lihat malam tu pula, kalau malam-malam lain 11 bulan tu lepas makan tu tak ada benda kan. TV kan? TV. Ni lepas buka kalau kabut kita solat maghrib everything semua. Kemudian nak apa? Isyak dan solat tarawih. Itu satu masa untuk kita berkumpul dalam keluarga kalau kita buat kat rumah. Untuk sebenarnya kita berehat sebenarnya. Gaya hidup kita tu berubah ada keutamaan yang berbeza. Betul juga. Ya. Dan selalunya kan pada bulan Ramadan ini kan ibu bapa pun sedar mereka tak boleh lakukan segalanya. Jadi apa yang harus mereka lepaskan dahulu? Jadi dalam bulan puasa mak bapak kalau kita lihat kalau mereka terpaksa lepaskan adalah salah satunya adalah hiburan. Dan juga terpaksa buat persiapan untuk sahur dan sebagainya. Jadi nak tak nak terpaksa lepaskan bab hiburan tersebutlah. Dan juga kalau kita lihat pun nak tak nak bagi mereka yang selalu main internet kan, itu pun terpaksa lepaskanlah. Sebab sekarang kalau kita lihat telefon kat tangan tu kan ada tak lepas. Jadi adakah lepas buka start balik kan. Jadi saya rasa itu sebab dalam bulan puasa ni saya nampak perlu juga kita luangkan lebih banyak masa dengan keluarga. Saya rasa juga inilah masa yang terbaik untuk kita latihkan anak kita. Betul. Jadi sebab apa bulan puasa ni memang bulan perubahan. Kan berubah kan jadual kita. Semua nampak rasa anak kecil pun nampak. Kan jadi kita ambil peluang dengan perubahan tersebut, kita juga didik dia bagaimana dapat mereka tu juga membesar berdasarkan kepada perkara-perkara yang penting yang mana kita boleh mula terapkan penerapannya masa makan masa tapi boleh mula terapkan
dengan bermulanya Ramadan. Betul. Dan ikut, kalau kita lihat sebenarnya, waktu Ramadan ni, kalau kita imbas kembali, ramai kita ni memang ikut jadual. Betul. Tapi kan masalahnya, Encik Hair, bila kita dah lihat perubahan tu berkesan sangat. Tetapi selalunya kita akan kembali pada cara lama pula. Selepas Ramadan macam mana ni? Itu Kenapa? memang, apa yang cakap mungkin waktu Ramadan tu habits tu hilang sekejap. Kita dah tak rasa perlu untuk bangun awal. Kerana tak perlu sahur apa, kan? Kemudian waktu berbuka pula, tak perlu duduk makan bersama. Tapi bagi saya, makan bersama secara keluarga tu penting. Penting sangat. Betul. Kita macam-macam, anak pergi sekolah lah, kindergarten mana-mana kan, tengok umur kan. Kemudian mak ayah bekerja. Malam balik tu, boleh tak kita sambung budaya makan bersama? Sebab dengan berbuka puasa bersama, makan sama-sama tu kita dapat berkomunikasi. Betul. Kan? Kita boleh Betul. ceritakan macam mana hari kita, macam mana, stres ke, atau ada apa-apa yang di sekolah yang harus kita patuhi. Betul. Jadi saya nampak bagi setengah-setengah umur yang dah sekolah menengah kan, stres. Waktu puasa itulah, tengah makan tu, mak ayah boleh mainkan peranan untuk menenangkan mereka. Relax. Kemudian mungkin boleh menyediakan juadah-juadah yang mereka suka, misalnya kata. Jadi selain dari makan bersama kan, apakah satu perubahan semasa Ramadan ini yang Encik Hair rasa mereka harus kekalkan selepas Ramadan juga? Di antara yang penting adalah bagaimana kita ni menjaga masa. Sebab Ramadan kita boleh jaga. Tapi lepas Ramadannya berterabur balik. Betul. Betul tu. Saya pun rasa begitu juga. Disiplin masa tu dapat kita kekalkan. Satu keluarga, saya rasa tu amat cantik. Dan ada juga keluarga-keluarga saya nampak, saya pernah jumpa juga di mana waktu Ramadan tu mereka ambil peluang. Siang nak keluar bersama tu penat. Malam lepas maghrib tu diorang keluar bersama pergi masjid. Dan juga jangan lupa satu faktor penting kat Singapura ni kan, bazar Ramadan. Betul. Bazar Ramadan tak kan. boleh tak pergi. Kan. Jadi kalau kita lihat, terutama pada hujung minggu tu memang penuh lah. Itu mungkin boleh kita jadikan sebagai aktiviti keluarga. Jadi bagi saya, mesej saya yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita rebut peluang rasa keberkahan tersebut bersama. Terima kasih Encik Hair atas perkongsian ini. Semoga sembang hari ini memberi manfaat pada ibu bapa yang bekerja supaya mereka boleh membuat pilihan yang sedar semasa dan selepas Ramadan. Saya setuju tau dengan perbincangan awak dan Encik Hair tadi. Kadang-kadang kita terlalu fokus hendak buat semuanya dengan sempurna sampai terlupa kepentingan sebenar Ramadan. Ya, betul tu. Bila ibu bapa dapat uruskan keluarga dengan bijak, nikmat Ramadan pasti lebih terasa. Baiklah penonton, kita akan berehat seketika. Selepas ini, lebih banyak perkongsian dan inspirasi untuk anda seisi keluarga. Jangan ke mana-mana. Sebelum rehat tadi, kita bersembang tentang sikap bersederhana sepanjang Ramadan. Dan itulah sikap yang harus kita amalkan bila kita berkunjung ke bazar Ramadan. Tapi seringkali bila nampak terbentangnya lautan juadah, diri sendiri pun tak dapat terkawal. Awak pun sama kan? Jangan cakap bohong. Jadi untuk hidang hari ini, saya dengar Suzairi mempunyai misi untuk dapatkan juadah berbuka yang lengkap daripada hidangan utama, hidangan sampingan, minuman dan pencuci mulut dengan bajet yang terhad. Hendak tahu dia berjaya atau tidak? Mari kita saksikan sama-sama dalam Hidang Bazar. Penonton, sebelum saya tempuh bazar Ramadan, saya nak tahu berapa banyak yang sanggup dibelanjakan orang ramai bila datang ke bazar ini. Ikut saya. Okey bang, saya nak tahu berapa banyak selalu anda belanja kat bazar ni? Saya selalu belanja untuk saya punya keluarga. So agak $30-40 lah dalam satu kali tu. Agak dalam $30. Macam gini $16, so bolehlah below 50. Mungkin dalam $50. $10 tak sampai $20 lah. Okey, jadi selalu datang ke bazar ni, selalu apa yang you nak beli? Saya suka cari dendeng. Sushi. Ayam percik dengan kebab. Kuih muih atau macam nasi sambal goreng, nasi ambeng. Air balang. Nasi buah hari, kuih bakar, kadang-kadang bubur kacang, itulah.
Penonton, apabila kita sebut pasal Bazar Ramadan ni kan, anda mesti dah terbayang kan? Skala yang besar, lepas tu yang popular. Tapi sebenarnya Bazar Ramadan ni tidak terhad pada bazar yang popular saja. Contoh, macam Bazar Ramadan di kawasan kejiranan ataupun di bawah blok. Mereka juga menawarkan juara-juara yang berbeza dan sedap dan unik juga. Okey, hari ini nampaknya pihak produksi cabar saya untuk dapatkan satu set lengkap berbuka daripada pembuka selera sampailah ke pencuci mulut dengan berapa banyak? $20. Ingatkan kelakar ke $20? Boleh dapat ke tidak? Kalau nak tahu, ikut saya. Sekarang nak cari makanan dan juga macam-macam lah. Daripada dendeng, sate dalam cawan, burger, roti jala. Sushi pun ada. Wah, East meets West. Baiklah, sekarang saya nak cari pembuka selera kan. Ni saya dah ada kat gerainya. Ada macam-macam kat sini tau. Ada popok leko, lepas tu ada bakwan. Yelah, memandangkan bajet, orang so $20 je. Saya pilih bakwan lah. Cik, bakwan cik. Okey, terima kasih. Dah dapat pembuka selera. Nasi pula ada pelbagai jenis. Biryani, nasi rawon dan nasi bukhari. Okey, sekarang saya nak beli ini makan untuk buka ni kan. Sekarang macam-macam ada kat sini guys. Saya tak tahu ada nasi goreng lah, chicken wing lah, ada paru-paru. Okey, saya nak nasi goreng paru. Okey guys, settle guys. Dah dapat semua. Daripada air katira yang harum dan berisi, pelbagai air buah yang menyegarkan. Semuanya tersedia dalam keadaan sejuk, sesuai untuk menghilangkan dahaga ketika berbuka. Selepas nak berpuasa seharian, minuman yang kita cari, yang nantikan ya. Okey, banyak ni, warna-warna ni semua. Ada flavor apa? Ada mana milk, cookie crumble, banyak. Saya sebut pun sampai besok tak habis. Saya masih ingat dulu suka jagung. Saya ambil jagung aje lah. Sekolah saya minum air jagung kan. Okey, jagung. Boleh air jagung kan? Okey. Terima kasih. Okey, dah dapat air guys. Dah dapat air. Tinggal satu lagi kita nak cari. Apa benda? Ikut saya. Tengok tu. Beranikah kuih talam, badeh, suji, bubur som-som? Macam tahu je saya suka yang manis-manis. Okey, sekarang saya nak cari juara untuk pencuci mulut. Kat sini ada apa tu, kuih lapis, ada apa tu nama dia tu? Food salad. Okey, yang kuih lapis je lah. Okey, dah settle. Terima kasih bang. Dapat ni. Guys, saya nak bagi tahu korang semua, bazar di kawasan kejiranan ni sebenarnya memang meriah. Sebab kenapa? Macam-macam benda saya boleh beli. Yang penting saya dapat beli semua satu set lengkap berbuka puasa nanti. Ada daripada pembuka selera sampaikanlah ke pencuci mulut dan semuanya $19 guys. Saya dapat save, dapat jimat $1. Okey, selamat berbuka semua. Lagi sikit tu. Dah selamat, hampir-hampir tak berjaya. Semua awak hendak beli ya. Dan itulah realitinya bila berkunjung ke Bazar Ramadan. Godaan muncul dengan berbagai bentuk, saiz, paket dan nikmat rasa yang berbeza. Betul tu Fiza. Tetapi selain selera kan penonton, ada satu lagi godaan yang lebih senyap. Rasa malas dan neka. Mari kita ikut Narnia dan keluarganya dalam segmen Cuit-Cuit. Hai korang, hari ni I ekstra letih sebab cuaca dekat luar ekstra panas. Tapi kalau ada ekstra aiskrim, yums, mesti ekstra sedap. Bye korang, selamat berpuasa. Amboi, cucu atuk satu ni sampai berekstra-ekstra. Ibu mana? Ibu tengah kemas dekat dapur. Kenapa tak tolong? Nanya nak rehat sekejap. Tu nak keluar. Nanya nak apa-apa? Tak apalah, Tok. Narnia nak strawberry ice cream boleh tak? Boleh. Okey, nanti Atuk belikan. Atuk jalan dulu. Bye, Tok. Bye. Atuk dah balik.
Aiskrim strawberry yang Nania ndakkan tadi tu dah habis. Yang ada cuma coklat je. Boleh? Tak apalah, Tok. Asalkan ada aiskrim. Aiskrim tu nanti boleh sejukkan tekak Nanya yang kering ni. Tadi tolong ibu tak? Ibu dah habis kemas. Jadi, Nanya sambung rehatlah. Nanya tired lah, Tok. Tak salah kan untuk kita rehat? Berehat tu tak salah. Tapi tak boleh terlalu lama. Nanti banyak masa terbuang. Rugi kan? Nanya rehat sebab nak recharge lah, Tok. Iyalah tu. Hei. Nania, dah berjam-jam Atuk tengok Nania main telefon aja. Nanya rasa penat lah, Tok. Bila puasa ni rasa lapar, letih. Sini. Sebab itu Ramadan mengajar kita supaya berpuasa dengan sabar. Kita tak boleh biarkan dia berlalu tanpa kebaikan. Apa kata Nanya ikut Atuk pergi exercise. Exercise masa puasa? Kalau haus macam mana? Jangan khawatir. Kita tak perlu buat yang susah-susah. Kita buat yang ringan-ringan je. Kita sekadar jalan-jalan yang ringan-ringan je lah. Badan kita akan lebih cerdas. Kalau letih sampai nak pingsan, macam mana? Kita buat sekadar kemampuan kita je. Jangan sampai memudaratkan. Okeylah, Tok. Nanya siap sekarang. Tadi, I rasa letih. Tapi, selepas bersenam dengan Atuk, terus rasa bertenaga walaupun puasa. Ajaib kan? Guys, jangan malas di bulan Ramadan. Kita harus cergas dan aktif. Bye! Penonton, nak masuk 2 minggu tu akhir Ramadan ni. Ramai yang dah sibuk. Sibuk tukar langsir, tukar perabot, tukar piasan dan macam-macam lagi. Tapi kan, ada satu bahagian yang selalu kita terlepas pandang. Kesian dinding rumah. Jadi supaya dinding rumah kita tidak terbengkalai, kita ada tip untuk menghiasinya dalam gaya. Fungsi dinding rumah kita ni seringkali dianggap sebagai pemisah antara ruang. Dan seringkali juga diabaikan. Apakan tidak, kalau hiasan kat rumah tu berat sebelah, ia akan nampak sempit dan berselerak. Walaupun perhiasannya ringkas saja. Tapi jangan risau, sebab hari ini saya akan berjumpa dengan tamu gaya kita, Zali, yang akan kongsi macam mana nak menceriakan lagi ruang dengan seni hiasan dinding dan juga teknik membingkai yang betul. Zali, ya, hai Suzari. Ni apa ni? Ini adalah beberapa keping seni 3D yang saya buat sendiri di atas kanvas. Jadi Zali, apakah bahan-bahan yang digunakan ni? Okey, bahan utamanya adalah kain cadar lama yang saya gunakan untuk kitar upaya. Kain cadar saja? Ya, sekarang nak dekat raya kan. Jadi ada benda-benda lain yang boleh digunakan juga, seperti kain songket, kain batik. Ini semua membawa balik memori yang indah daripada buang, boleh dikitar semula. Jadi Zali, saya nak tahu macam mana anda mengeraskan kain ni untuk dapatkan corak? Bahan-bahannya boleh dapat di rumah, iaitu kanji campuran dengan air, dia jadi cecair kanji. So, ia dapat mengeraskan kain di atas kanvas ini. Saya gunakan kreativiti saya untuk bentukkan secara apa yang saya nak. It's very subjective. So, tak ada salah, tak ada betul. It's just the end product. Zali, saya nak tahu warna apa yang anda sarankan kalau contoh rumah saya warna gelap ataupun warna terang? It's all about the contrast. So, kalau dinding berwarna gelap, pilihlah warna pastel. Secara keseluruhan, saya memilih corak kain putih di atas dinding putih to complement the whole space dalam ruangan rumah saya. So, Suzari, ini adalah bingkai-bingkai yang lain yang saya hasilkan. Cara membuatnya sama seperti yang tadi kita lihatkan. Ikat selang-seli, ikut cita rasa juga.
Okey, sama seperti ini juga, saya menggunakan artificial plant. Okey, oleh kerana ringan, saya menggunakan pelekat di bahagian belakang. Satu tips yang saya nak cakap Suzairi, cara menggantung bingkai-bingkai di atas dinding. Harus di paras mata orang dewasa, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Dan satu lagi ya, boleh tak kita gunakan bahan-bahan lain selain daripada bingkai kanvas? Boleh Suzairi, kita boleh menggunakan barang-barang lain seperti kayu-kayu yang tidak digunakan, cardboard yang beli di groceries, ada cardboard boleh digunakan juga sebagai bingkai. Tu dia. Kita boleh gunakan penggantung baju kalau kita nak lebih artifati kata orang tu ya. Okey, terima kasih Zali kerana sudi kongsi tips dengan saya dan juga para penonton di rumah. Nampak sendiri kan penonton, dengan perubahan yang sedikit saja ia memberi kesan besar kepada ruang rumah anda. Pelbagai sisi Ramadan telah kami saksikan hari ini ya. Daripada perbincangan membabitkan keibubapaan, cabaran berbelanja di bazar hinggalah idea ringkas untuk menggayakan dinding rumah. Dan esok, Warna Ramadan kembali dengan lebih banyak perkongsian menarik. Kita akan selami kisah masyarakat Singapura yang menyambut Ramadan di perantauan. Saksikan penyelesaian kerja kemasyarakatan Sharif dan Malak dalam segmen Cabar. Saya pula turun padang mencari 4 minuman paling popular di Bazar Ramadan. Jadi jumpa kami esok dalam Warna Ramadan.